Kita gaul-gaulkan dia supaya naik ke kuning-kuningan tu, nampak? Dia nampak ke oreng-orengkan tu. Dia rasa lebih selera dan menyelera kan. Tahu? Dan kita bubuh. Ni, dia kata tak pedas. Cuma nak bagi rasa-rasa je. Kita bubuh. Allah, banyak pula. Okey, kita bubuh lagi ni. Kau pedas siap kau add. Aku dah lah buat cirit berit. Sekejap lagi masuk tadas 4 kali pula. Tak cukup tu Mal. Tak cukup. Letak sos cili. Boleh tak sos cili? Boleh. Kalau Maggi kari letak sos cili, ya sedap. Ada sos cili? Ada. Ada betul ni. Tak pernah aku buat. Kalau lagi tak rasa nak Maggi pun. Tak, dia kau punya Maggi jadi pekat. Sedap tu. Hati tak? Kau sampai mayonis semua kau suruh, kau ingat ni apa? Nugget. Baru style tu. Letak kicap Man. Kicap juga. Kicap bukan nak letak, kan dah jadi Maggi apa dah kau ni? Kau ingat aku masak nasi goreng ke apa? Tak add, dia memang pandai masak. Dia memang boleh masak, tapi masak Maggi je lah. Kau tak terus try ini lagi. Oh ya? Okey, jom malam ni kita beli bahan-bahan, kita pergi masak. Pergi masak Bukan pergi masak, maksudnya kita masak lah. Okey, dan siap Maggi kita. Pekat ni Maggi tu. Ya. Cuba kau ambil kuah. Sedap tu serius. Panas. Dia macam masam, pedas. Okey. Tak sabar dia nak makan. Wow. Ada kain tadi? Kain. Betul. Ingat tak panas tapi ni. Dah pun bersih. Ya Allah, Alhamdulillah. Betul. Nah. Tu kau guna stokin, gamak guna stokin. Tak sabarnya nak rasa ni. Sat Maggi pun. Okey. Lepas tu kita basuh dulu. Okey, kita basuh. Dah macam dah boleh jadi laki misali Syul. Okey, sekarang siap. Tengok tu. Nampak tak guys?
Kenapa? Aku tak payah telur, tak payah telur. Lihat. Jadi kita akan merasa benda ni. Alright, kejap. Nombor telefon sini. Memang tak ramai, memang tak ramai. Oh, sekejap. Tak cukup. Ya, sembuh. Tapi sabar. Tidak. Hello, dengar ke? Dengar ke? Dengar ke? Hello? Hello? Dengar kat mic ke? Dengar kat mic ke? Hello? Dengar kat mic ke? Dengar dekat ni? Biasa? Tak dengar kat mic ke dengar biasa? Ada budak lagi. Mic clear. Okey, kejap. Test dulu Hello. Korang tahu tak? Saya sebenarnya dah pernah berak dalam seluar tau. Saya berak dalam seluar pagi tadi. Okey, aku cakap apa? Jadi dengar. Betul.